Anda mesti perasan kotak ni dekat bahagian belakang video saya kan. Okey, ini ialah sebuah 3D printer. Tengok saya sebenarnya dah banyak benda saya dah print kat sini. Antara benda yang paling best adalah anda boleh print benda yang bergerak macam ni Tengok. Kalau anda pernah tengok video akak naga yang pernah viral sebelum ni, memang itu ialah model 3D printer. Ini antara benda yang bergerak lah. Ini contohnya, ini tak apa siap lah. Kepala dia tak ada guys. Saya pernah juga print ni Okey, ini dinosaur. Okey, memang boleh bergerak kat sini. Anda boleh buat juga. Dan nak cari file dia tak susah sangat. Anda pergi je cari online dan anda tulis Flexi 3D model. Macam ini, inilah Fish Flexi. Okey, ini nama dia. Kalau ini Dinosaur Flexi. Bukan tu je, bila anda ada 3D printer ni juga, anda boleh print contohnya macam model yang anda nak. Contoh ni toilet lah, tapi ini saya pun tak pasti modelnya model ni dia punya toilet besar gila. Ataupun anda boleh juga, kalau anda ada packboard dekat rumah tu kan, anda nak buat macam ni, model macam ni, nak gantung keyboard ke kan. Saya ada buat untuk keyboard macam ni Inilah model untuk packboard. Memang susah nak cari. Kalau kat online tu anda boleh customize ni, ataupun anda cari je dekat online untuk file dia. Cuma yang saya nak bagi tahu anda, 3D printer dulu 3-4 tahun lepas yang pernah saya review dan sebagainya, memang berbeza dengan 3D printer yang ada sekarang. Untuk 3D printer sekarang ni, dia lebih macam bentuk satu kotak, satu box. Kalau dulu dia memang open. Dulu anda tengok macam rangka besi, kemudian dia ada X axis, Y axis kan, dia akan bergerak. Contohnya kalau waktu hujan ke, waktu panas ke kan, dia akan macam efek sikit anda punya 3D model tu. Sebabnya beberapa jenis filament ni memang sensitif dengan suhu. Disebab itulah 3D printer sekarang dia lebih kepada dalam kotak macam ni. Bila dalam kotak macam ni, anda boleh pakai pelbagai jenis filament, ABS, PETG sebagainya kan. Even yang mahal sekalipun boleh, sebab anda boleh kawal suhu dia. Jadi dia punya 3D model tu akan keluar dengan lebih baik dan juga lebih cantik dekat sini. Tapi bukan tu saja dia upgrade. Dari segi lajunya untuk print pun dia dah upgrade kat sini. Dari segi dia punya stability dia pun dah upgrade kat sini. Dan benda yang paling suka ialah kalau anda beli KIDI Q2 macam yang saya ada ni, anda boleh letak banyak jenis filament. Sebab tu anda tengok beberapa 3D printer tu, anda pun tak tahu mana asal dia, tapi warna dia berwarna-warni, betul tak? Kalau dulu memang satu warna je, macam anda tengok saya print dinosaur ni, dinosaur ni satu warna je, nampak macam tak best warna kuning je kan. Kalau anda guna 3D printer yang latest ni, memang anda boleh gabungkan warna sehingga 4 jenis warna. Kemudian anda boleh blend pula lah warna tu kan. Macam-macam lagi boleh buat sebenarnya. Cumanya model yang saya guna ni, kalau anda perasan dekat bahagian sini, bahagian tepi ni, ada satu filament. Yang mana kalau nak ada 4 jenis warna tu, anda kena beli extension khas yang ada dekat bahagian atas tu. Tapi yang ini saya tak ada bajet lah nak beli extension tu. Just suka-suka kan, awal-awal ni nak belajar 3D printer, nak print dia cantik ke tidak kan. Sebab saya sendiri pun tak tahu nak modelkan 3D dengan baik. Kebanyakan saya cari online dan saya cuba print saja. Yang saya tahu scale dia besar kecil, nak buat support, nak jenis filament, itu je. Sangat-sangat basic lah kalau tanya saya. Saya sendiri pengalaman. Saya beli dulu baru saya belajar. Jadi memang dia punya design cantik kat sini. Dia punya kat bahagian depan ni pun kaca kat sini. Kat bahagian atas ni pun dia boleh buka juga. Cumanya kalau tengok premium, harga dia mesti premium, betul tak? Jawapannya ya. Harga untuk sebuah 3D printer ni sekitar anggaran 2,800 macam tu lah. Dia tak sampai 3,000. Tapi itu untuk basic model. Basic model akan hadir macam ni lah, dengan satu filament ni bagi anda kan. Saya tak rasa dia bagi banyak, dia bagi sikit je. Itu pun untuk testing je. Filament anda kena beli sendiri. Sekarang filament pun dalam harga 40 pun anda boleh dapat yang basic. Mungkin nanti saya ada modal, saya belilah untuk extension yang ada banyak color tu kan. Sebab saya pun nak test juga, nak belajar juga apa yang best tentang KIDI Q2 ataupun 3D printer zaman sekarang. Kalau anda nak beli, adakah berbaloi? Kalau tanya saya, kalau memang anda suka untuk buat model dan print, ataupun mungkin anda nak menjual 3D model kan, anda ada customer anda lah, maybe anda punya customer ni suka barang-barang DIY ke apa kan, nak macam ni lah, macam tu lah kan, macam-macam. Ataupun mungkin sebab saya tengok kedai-kedai toys pun dia macam ada buat kitchen comel tau, kemudian dia warnakan sendiri kan. Memang kreatif, dia gunakan 3D printer macam ni juga. Okey, kalau ada yang banyak warna itu,
itu mahal sikit lah. Walaupun dijual satu keychain yang kecil je berharga RM15. Macam saya print ni dinosaur ni, yang ini pun rasanya lagi mahal lah. Ini ada dapat RM15 ni. Kalau nak pergi kat luar tu, saya rasa kalau print macam ni pun lebih kurang 35 macam tu kan. Ataupun anda seorang tenaga pengajar ke kan, suka buat model untuk anak murid belajar dan sebagainya, yes, 3D printer memang diperlukan. Setakat pengguna biasa macam saya rasa puas dah. Tapi tak tahulah anda pendapat lain, komen kat bahagian bawah. Dan macam-macam, jangan lupa like, subscribe, share. Terima kasih. Jumpa lagi.